Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya akan sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu saya yang bernama Muhammad Azrul Naim bin Nasir daripada unit PIM 2 ambilan 2022-2027, dan hari ini saya akan membentangkan hasil tugasan bagi subjek kursus EDUP 3163, Profesionalism Keguruan dan Kepimpinan Guru. Okey, jadi pada hari ini saya akan membentangkan tajuk evolusi pendidik digital, iaitu dari novice ke pakar, dan saya akan terangkan sedikit tentang apa itu novice dan apa itu guru pakar. Okay, kita akan dalam pembentangan saya pada hari ini, kita akan melihat bagaimana seorang guru yang beretika mampu menjadi pemimpin pendidikan yang berkualiti menerusi pelan pembangunan yang telah disediakan, pembangunan kerjaya yang telah disediakan secara strategi. Okey, kita pergi kepada langkah yang pertama untuk sebagai seorang guru yang beretika untuk mampu menjadi pemimpin pendidik yang berkualiti, iaitu langkah pertamanya adalah dalam kerjaya ini adalah dengan memahami apa itu tunjang utama kita, itu Standard Guru Malaysia 2.0 ataupun lebih dikenali sebagai SGM 2.0. Okey, SGM 2.0 ini bertindak sebagai kompas, itu tanda arah kita dan panduan untuk memastikan kualiti pendidikan sentiasa terjaga pada setiap fasa kerjaya. Okey, saya bahagikan kepada tiga cabang yang utama, iaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua kemahiran, dan yang ketiga nilai. Okey, untuk pengetahuan, kita haruslah mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pedagogi uh, atau subjek itu sendiri. Kita haruslah tahu bagaimana cara yang betul untuk mengajar. Okey, selepas kita langkah pertama iaitu pengetahuan, selepas kita tahu, kita perlulah menerapkan dengan kemahiran. Okey, untuk kemahiran ni kita perlulah ada kebolehan untuk mengaplikasikan strategi pengajaran yang berkesan. Sebab kita tahu maklumatnya, bagaimana caranya, dan kita haruslah mengaplikasikannya dalam pengajaran. Dan yang ketiga, nilai. Okey, nilai ni untuk etika keguruan dan tanggungjawab profesional. Okey, selepas kita tahu dan kita ada kemahiran untuk buat, kita haruslah memegang teguh etika keguruan dan tanggungjawab profesional ini. Okey, seterusnya, kita tahu, kita boleh lihat sekarang bahawa kita telah memasuki abad yang ke-21, dan guru-guru perlulah mempunyai satu medium yang kukuh, atau kita boleh tengok pada slide saya, itu kenderaan yang kukuh, iaitu gabungan antara literasi, teknologi dan kepimpinan. Okey, dalam aspek teknologi, saya fokuskan kepada integrasi AI dalam PDP dan membina kefasihan dalam ekosistem digital. Sebagai contoh, guru-guru menggunakan pelbagai medium lah, bukan sahaja menggunakan cara mengajar yang lama. Sekarang kita sudah mempunyai teknologi-teknologi yang baru yang lebih menarik minat murid untuk belajar. Okey, manakala daripada segi aspek kepimpinan pula, saya menekankan kepentingan kecerdasan emosi, itu atau empathy, kerana serta peranan dalam membimbing rakyat sejawat. Inilah yang saya panggil sebagai sistem dual core bagi pendidik masa kini, iaitu haruslah ada
aspek teknologi dan aspek kepimpinan. Walaupun guru-guru mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang teknologi, guru-guru juga perlulah ada sifat kepimpinan juga dalam diri mereka. Okey, pada slide yang telah saya paparkan, kita boleh lihat bagaimana garis masa perkembangan kejaya daripada peringkat DG41 sehingga mencapai peringkat JUSA ni. Okey, kita tengok pada perjalanan ini bermula daripada peringkat novice. Novice ni daripada DG41 lah, dan ia yang memfokuskan kepada pelaksanaan asas dan meningkatkan dia tingkat kepada peringkat cekap. Cekap ni itu DG44 lah, dia memfokuskan kepada pengukuhan amalan, dan seterusnya guru-guru ni naik sedikit kepada peringkat seterusnya, iaitu guru mahir. Guru mahir ni lebih memfokuskan kepada pementoran dan rujukan. Boleh jadi guru sebagai rujukan lah, guru rujuk kepada guru-guru baharu ni. Dan akhirnya akhir sekali pada peringkat pakar, itu DG54 atau lebih dikenali sebagai JUSA. Okey, pada peringkat ni mereka boleh menjadi sebagai pembuat dasar atau transformasi. Okey, dalam perjalanan ni kita boleh nampaklah daripada awalnya hanya melaksanakan asas, yang kedua meningkatkan kepada amalan, yang ketiga jadi mentor kepada guru-guru lain, dan akhirnya menjadi pembuat dasar baharu. Kita boleh nampaklah peningkatan satu demi satu. Okey, seterusnya kita pergi kepada lebih detail, itu fasa 1 dan 2, iaitu fasa guru novis dengan guru cekap tadi tu. Itu membina asas dan penguasaan media darjah. Apabila saya menjadi guru nanti, fokus utama saya adalah untuk membina keyakinan dan kecekapan untuk menguruskan kelas lah. Okey, di sini SGM 2.0 ni akan diaplikasikan dalam PDP harian saya. Okey, dari sudut teknologi pula, penggunaan asas alat digital seperti gamifikasi, pentafsiran formatif, saya akan memulakanlah penggunaan asas alat-alat digital seperti ini. Dan akhir sekali pada tahap ini juga skop ataupun ruang yang saya perlu pengaruhi adalah diri saya sendiri dan kepada murid-murid. Okey, seterusnya berbeza dengan fasa 1 dan 2 tadi, kita beralih kepada fasa lebih senior, iaitu fasa 3 dan 4, itu guru mahir dan guru pakar lah. Okey, apabila melangkah ke fasa ni, peranan saya ni bertukarlah menjadi kepada meneraju perubahan sistematik. Saya juga akan menjadi mentor dan pembimbing rakan sejawat lah, guru-guru lain, dan rujukan kepada guru-guru lain. Okey, fokus utama saya juga akan beralih daripada murid dan diri saya kepada yang lebih besar, iaitu kepimpinan instruksional dan penciptaan inovasi yang berskala besar. Okey, malah saya juga bertanggungjawab untuk merangka pelan tindakan digital pada peringkat institusi atau sekolah, PPD, malah boleh buat transformasi kepada dasar negara ini. Okey, di sini saya boleh lihatlah daripada rumusan daripada apa yang saya bincangkan tadi. Itu beza daripada guru novis dan guru pakar tadi. Daripada segi literasi teknologi, guru novis ni itu guru yang menggunakanlah inovasi-inovasi ni dan juga melaksanakan. Dan berbeza pula dengan guru pakar yang mencipta pula inovasi teknologi tersebut dan juga menjadi perancang strategi untuk guru-guru baru. Okey, daripada segi kepimpinan abad yang ke-21 pula, guru-guru novis ni lebih tertumpu kepada memimpin diri sendiri dan
kawalan kelas sahaja. Berbanding guru pakar lebih berfokus kepada memimpin organisasi atau polisi di dalam sebuah sekolah. Dan daripada sudut SGM 2.0 pula, kualitinya berubah daripada sekadar guru novis ni pada sekadar mematuhi standard kepada menjadi daripada guru pakar ni menjadi model rujukan dan sumber inspirasi kepada orang lain ataupun guru-guru lain. Okey, akhir sekali apa yang saya dapat simpulkan itu untuk merealisasikan misi pendidikan negara iaitu untuk melahirkan guru yang beretika, pemimpin pendidikan yang berkualiti. Tiga faktor utama inilah jelaslah menjadi kunci untuk merealisasikan misi ini, iaitu tiga faktornya ialah integrasi SGM, kemahiran abad ke-21 dan peringkat kejayaan. Okey, sekian itu saja daripada pembentangan saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.